ni NR akan belanja korang jajan. Tapi kena check out lebih RM150 So NR dah RM20 tak lah. Okay, daripada belakang tarik ke atas. Lepas tu buat frame dulu Okay, so perasan tak? Okay, kat mana nak berhenti kening? Kat mana nak berhenti kening? Tengok kening tu, jangan panjang sangat. Okay, cara siapa yang tak tahu, ujung pensel ni, okay, ujung hidung, ujung mata, nampak tak tu? Dia mati kat situ. Maksudnya kat situlah ujung kening kita mati. Jangan sebab Ena tengok banyak yang lebih-lebih sampai ke sini, ada yang kontok sangat. Yang paling perfect adalah macam ni, ujung hidung, ujung mata kat situ. Okay, faham tak? Okay, ini mazhab NR. Setiap makeup artist ada cara-cara macam ini lah kalau mazhab Next Rosely, okay? Faham, ada orang cakap. Faham, komen. Lepas tu bagi Ena 10,000 love. Kalau tak 10,000 love, Ena end live. Sebab bercakap ni nak ajar korang free, tak payah join kelas. Lepas tu kita isi tempat kosong tengah-tengah ni. 10,000 likes tekan je. Lepas tu komen nanti kita ni nanti apa ni nanti kita baca kalau dia tak silau sebab depan ni lighting. Okay, alright, nampak macam tu. Okay, sini banyak kosong jadi kita isi tempat kosong kat sini. Okay, macam tu. Okay, ni nampak tak kening dia sebenarnya lebih kat sini tapi kita jangan tinggikan. Okay, kita nanti nampak tajam sangat, nanti nampak garang. Kita nak nampak soft, NR tak ikut yang asal, NR buat soft sini saja kat sini. Okay, frame atas. Faham? Ni pun sama Siapa check out 150 NR bagi hadiah tau. Hadiah apa? Rahsia. Tapi ketika live saja. Okey, tekan kat sini, pekatkan kat sini curve ni. Sebab kita tak nak trim dah. Sekarang ni dah zaman bukan trim kening dah. Okey, pakai concealer saja, matikan kat sini. Ingat macam mana kat mana nak mati? Hujung hidung, hujung mata, kat situ mati. Okey, lepas tu kita buat frame atas pula. So, bila korang guna pensel kening yang warna betul, korang pekat macam mana pun dia still nampak natural. Fazura putih ke NR? Fazura putih macam Siti Nurhalizah. Dia kalau foundation dia pakai foundation NRC kod light, NR makeup. Bedak dia kod medium. Kalau bedak compact powder, concealer dia nombor 4. Ya, tak ada. Sini start dari sini. Yang mana yang kita tak trim tadi tu, cover dulu. Balance dia baru kita blend. Buat depan. Keju dia tu. Faham? Dapat tak belajar macam mana lukis kening? Ni yang ajar korang percuma je ni. Ni pengantin betul tau, bukan live main-main ni. Dan siapa yang shopping, pergi shopping dekat Showcase, check out RM150. Ni boleh pakai jari je Siapa yang check out lebih RM150 nak akan bagi jajan special. Faham. Waktu live sahaja. Okay, yang ni NR tengah pakai nombor 5 bawah kening. Tapi siapa kulit sawo matang macam Zati pengantin kita ni, concealer sebenarnya adalah nombor 6 tau. Okey, nampak kening dah cantik dah? Nampak tak? Zati nampak tak kening? Dah sharp. Okey, faham macam mana lukis kening? Nampak kening tu dah ni dah. Lepas tu ambil sikit lagi. Kita buat second layer. Okey, concealer yang sama juga. Bismillah. Kita second layer. Lepas tu nanti kita set dengan loose powder tau, supaya tak gerak. Loose powder kita dia waterproof. Dia terus set kalah benda anything yang cream atau liquid, dia terus tak bergerak. Okay, lepas tu kita blend sikit. Kalau kita rasa dah cantik, kita boleh set dengan loose powder terus. Kita tengok depan jap. Okay, rasa dah cerah. Lepas tu nak terus ambil je mana-mana brush, ambilkan loose powder kod crystal dan terus set dengan loose powder. Okay, wow, nampak tak payah nak ni tengok concealer kita sikit je. Concealer ni RM49 saja, tapi lama nak habis sebab dia very powerful. Okay, dia best seller, boleh tengok review. Okay, ambil loose powder sikit je, ni crystal, dia tak ada colour. Ambil je pakai brush. Okay, ni kod crystal tau, favorite NR. Okay, kita set terus loose powder tu, concealer tu, supaya dia mati terus, dia tak bergerak dah.
So nanti bila kita letak eyeshadow apa semua, tak adalah dia kacau. Okey, faham tak kenapa kita kena letak loose powder? Ini yang nak panggil kita set, ataupun kalau dalam bahasa NR selalu ajar student, kita matikan anything yang cream ataupun liquid dengan loose powder. Tapi loose powder NRC sweat friendly loose powder. Siapa yang pakai loose powder ni? Korang mesti akan love. Okey, loose powder ni terus waterproof kan. Okey, betul blend. Lepas tu baru kita boleh buat mata. Okey, sekejap tengok depan, belah sini, NR balance kan. Orang kata dapat. Dapat Dapat cikgu. Okay. Alright, so mata. Okay, so pakai, cari ni tau, basic edition. Ni dah nak habis, dah nak sold out dah. Kita hari ni nak akan ajar korang smoky brown. Nak belajar smoky brown tak? My signature. Korang sabar bah. Alright. Jadi pakai colour yang ini. Okay, ni brush blue kambing tau, premium, dan tak rasa tercocok. Okay, tengok colour dia. Okay, tutup mata. Nampak tak kelopak mata ni? Lekuk ni, brush ni biar lalu kat lekuk je. Ini kita panggil warna pertama ni transition colour. Nampak tak? Dia lalu kat lekuk saja, lepas tu patah balik. Sebenarnya nak punya tangan brush berpusing macam ni, tapi bila kat tangan kat sini kau nampak sebenarnya pusing. Kat belakang pusing balik ke depan. Nampak tak? Dia dalam lekuk saja. Lepas tu daripada depan patah balik ke belakang. Nampak tak? Brush ni dalam lekuk saja, biar brush yang buat kerja. Jadi blending korang akan cantik. Itulah nama blending. Okey. Ini adalah warna transition colour, warna pertama. Jadi smoky eyes, dia gelap-gelap, cerah-cerah hilang. Okey, buka mata. Nampak tak tu? Okey, cantik tak colour dia? Yang ni colour ni Ini basic edition ni, my favourite lah Ni dah nak sold out tau, siapa cepat dia dapat. Okey, sekali lagi. Makeup pengantin Sabah. Ya, makeup pengantin Sabah bah. Okey, tutup mata. Dekat dalam lekuk ni. Nampak tak lekuk ni? Boleh start dari mana? Depan boleh, belakang boleh, tengah boleh, asalkan dia dalam lekuk. Okey? Pusing saja. Biar brush yang buat kerja. Dan jangan risau, eyeshadow NRC, siapa yang pakai NRC eyeshadow, dia pigmented. Nampak tak? Tak ada debu-debu terbang, tak ada apa, dia terus melekat kat kulit. InsyaAllah. Kalau pakai brush yang betul lah Kalau untuk look mak bridal, event malam sesuai tak bang NR tiru look macam ni? Boleh. Mak bridal lagi cantik. Tapi glitter kau janganlah glitter overkan pengantin pula. Tapi kalau mak bridal nak overshadow anak sendiri, why not? Kan? Okay, ambil colour ni, balik semula. Apa tak transition colour tu? Inilah nama dia, blending. So tak boleh lepak saja. Ini sebab orang kulit dia sawo matang. Kalau siapa yang cerah, end up sekali saja ni dah cukup. Tapi sebab dia sawo matang, nak buat 2 kali. Tutup mata. Nampak tak brush ni buat kerja? So korang kena beli brush ni RM49 je. Biar brush yang buat kerja. Anin. Okey. Kat mata. Okey, dah itu transition colour dia. Yang kedua, sama juga, NR akan pakai satu line ni saja. Okey, yang kedua nama dia socket brush pula. Dia macam blending brush tapi dia kecil sikit. Dan dia akan lalu kat dalam area yang sama, tapi sebab dia size dia kecil, dia tak akan melebihi yang besar ni. Jadi transition colour dia cantik, semua kita akan nampak cantik saja. Sebab tu brush main peranan. Ni pun high quality blue kambing. Okey, ambil warna yang kedua ni. Ambil yang ni. Ketuk sekali. Okey, tutup mata. Sama juga dalam lekuk. Tarik. Nampak tak tu? Sebab saiz dia lebih kecil. Apa namanya? Yang mana? Okey, ambil yang colour tengah ni. Nama dia, ini adalah socket brush. Jadi 2 brush yang ada guna Semua ada dalam kalau pilih eyeshadow tu ada dia punya ni. Okey, daripada sini belakang, lalu kat dalam lekuk juga. Nanti jadi socket. So perasan tak, dia tak melebihi pun tadi sebab saiz dia lebih kecil. Nanti tapi efek dia apa? Efek dia mata nanti nampak macam doll, macam Barbie doll. Sekarang korang belum nampak lagi. Blend saja, pusing patah. Tapi jangan sampai ke depan sampai sini saja. Okey, blend. Sampai sini saja, jangan sampai depan, tetap balik. Okey, buka mata. Okey, nampak tak mata je dah ada kelopak? Okey, tutup mata sikit dan nak gelapkan sikit belah sini.
Sebelah sini tak ada kelopak kan, bila buka mata tak ada kelopak. Jadi semuanya kita boleh adjust insya-Allah dengan makeup. Itulah nama dia teknik. Jadi korang belajar hari ni betul-betul. Blending betul blending kena betul. Blending nak cantik, brush kena betul. Counter macam tu. So kita akan ambil yang hujung ni, yang paling gelap. Ini nama dia Petite Blender. Ini kena ada. Ini yang kita akan buat dekat atas dan bawah mata semua pakai ni. Ni wajib ada Dia sama macam ni tapi hujung dia bertajam nampak macam pensel, tapi dia boleh blend. Okey, dia bukan pencil brush. Dia Petite Blender Okey, jangan nak bersihkan dulu. Nak bersihkan brush pakai kat tangan saja. Kalau eyeshadow lah kalau blue kambing itu dah bersih dah. Okey, bismillah, ambil sikit. Okey, sama juga dan kelopak, tapi yang ni dekat area sini hujung dia, jangan sampai tengah. Hujung sini. Mana? Makeup artist dia tak sampai lagi ke? Dah, barang dah cukup. Sebab sebelah pun ada makeup artist lain untuk family, tapi makeup artist Dah cukup barang, dia ambil dah barang cukup kat sini. barang. NR bagi je, ambil je apa yang NR ada. Okey, dapat pahala. Kita jangan kedekut, walaupun makeup artist lain tak luak lah. Allah bagi rezeki, jangan risau. Okey, nampak ni kat hujung saja. Jangan sampai sini. Tadi sampai sini kan, ni hujung saja. Makeup artist yang makeup family pengantin, barang tak cukup, ambil barang NR cakap ambil je. Kat mata. Kat mata. Nampak? Dah jadi smoky sikit. Okey? So hujung saja. Hujung saja kita smokykan hujung saja. Okey, lepas tu yang nak ajar korang pakai eyeliner. Ambilkan 01 Super Glide. Ini Super Glide, dia waterproof. Yang nak ajar korang macam mana nak bagi mata nampak galak. Okay, tutup mata. Dia tak biasa makeup, biasanya akan gatal. Jadi tutup mata, kita tarik sikit-sikit kat area tak line ni. Tapi siapa yang biasa pakai eyeliner, biasalah. Tapi siapa yang tak biasa, tutup dulu kat mata. Nampak sebelah dia jadi galak. Dia silau tau, dia silau. Tak ada ekor. Dapat kan? Cara macam nak make up orang, macam mana nak make up orang kalau mata orang tu sensitif. Okey, suruh dia tutup mata. Kita yang bukakan. Tak apa. Cantik skin ni guna skincare apa? Dia orang Sabah. Orang Sabah tak payah pakai skincare, kulit dia orang memang cantik. Dia pakai wuduk saja. Orang Sabah kulit memang cantik kan. NR punya dia waterproof. Once dia kering dia waterproof. Okey, nampak tak mata dia sentuh berair kan? Buka mata, dah biarkan je dulu. Okey, sekejap lagi korang tengok dia tak transfer kat bawah. Okey, buka mata. It's okay. Tak apa. Eyeliner apa ya? Eyeliner NRC. NRC. Kod 01. Super Glide, cari nama dia Super Glide. Kod 01. Okey, bila pengantin dah tenang, kita tutup mata. Sabah kat mana pengantin? Tawau, tutup mata. Kalau ada soalan nak tanya pengantin, tanya je tau. Beg kecil. Sabah kat mana nanti? Dekat Tawau. Ni kan? Beg kecil. Warna apa tu? Ni. Sebelum dia kering, ambil ni, smudgekan tutup mata. Sebelum kering smudge terus. Kenapa tak masuk beg kuning? Tak, sebab kalau Ena sebab kuning nanti banyak benda Ena tak boleh cakap. Okey, nampak ni. Pakai je eyeliner ni, comot pun tak apa. Sebelum kering, cepat-cepat ambil brush yang Ena cakap tadi, smudgekan dia. Kalau tak ada beg kuning, elok je viewers NR naik tinggi. NR kat Tawau ke? Tak. Pengantin ni dekat sini, dekat Semenanjung, tapi dia kahwin dengan orang Kelantan. Buat belah lelaki pula. Tengok sini. Ini belah lelaki, belah perempuan. Belah perempuan sudah lepas bah. Yang ini belah lelaki. Gigi bright lawa suka tengok. Alhamdulillah. Okey, kita kepit bulu mata. Ni NRC punya tau. Yang ini tidak dijual bah. Okey, ini NRC punya. Yang ini sebab dia mahal. Lena dah buat dah, tapi mahal. Lena takut korang tak beli nanti. Kena bawa. Sebab yang ini memang dia meletup. NR Coffee. Ini NR Mint Coffee biji. NR punya favorite. Dia nama daripada Jepun. The best eyelash color. Jadi NR Coffee. Lepas tu tapi dia mahal. Jadi NR cakap tak apalah, tak payahlah. NR bunyi sajalah sebab tu ada logo NRC tu. NR dah buat set warna gold dah. Siapa tengok gigi Gigi bright lawa. Gigi cantik. Alhamdulillah.
Okey, nampak tak? Kempit bulu mata tu. Lepas tu kita pakai maskara. Nak ambil maskara NRC. Okey, maskara pakai satu layer saja. Ni maskara NRC. Satu layer saja sebab bulu mata dia panjang. Sebab kita nak pakai bulu mata palsu nanti kan. Buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok bulu mata dia. Dia pengantin ke ni? Ingatkan live macam selalu tu. Tak, ni dia pengantin dia. Buka mata. Nampak tak maskara kita? Tak payah pakai bulu mata palsu pun. Macam boleh dapat ini. Okey. Ya, ni tak payah pakai Balik ni. satu ni. Oh, pengantin pun nak beli. Ni pengantin bertuah NR sendiri make up hari ni. NR tak semua NR dapat sebab NR sangat punya jadual sangat busy. Tapi alhamdulillah rezeki Zati hari ni NR sendiri yang make up. Kita dapat satu layer buka mata. Nampak tak bulu mata dia? Satu layer saja. Dan bulu mata ni nak remove senang, nak solat senang. Kita pakai air saja. Dan kalau ni tak ada video ni tak ada ni kita panggil tubing teknologi. 6226 6139 favorite Fazura, nampak natural. Tapi hari ni kita tak nak natural sangat lah kan. Sebab Fazura dah cantik. Okey, yang ni. Kita pakai yang ni lah. Okey, 6226. Mata, kanan bawah. Okey, nak pakai bulu mata, jangan tutup mata Suruh pengantin ataupun kanan bawah. Dah normal tak? Semalam NR dekat semalam NR naik ke Cathay Pacific, ada typhoon dekat Hong Kong. Jadi turbulence teruk sangat. NR tak tahu yang tengah kita orang senang kapal terbang tu sedang melalui typhoon. Ribut lah kan. Taifan. Dalam bahasa Melayu apa? Taufan. Taufan. Bahasa Inggeris typhoon. Kau kata. Jadi lepas tu kebetulan lepas tu ada seorang orang Hong Kong tu datang kat sebelah NR. Dia nak ambil video lah kan. Sebab NR duduk sebelah tingkap. Dia nak ambil video awan tu lah. Lepas tu nak tanya lah dia, nak hujan ke apa? Dia kata tak, ada typhoon. Sekarang memang tengah typhoon. Rupanya kita orang tengah melalui awan ribut taufan sebenarnya. Mata. Tapi diorang relax je. Macam kita kan dah subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah kan. Diorang relax sebab bagi diorang typhoon, bagi diorang adalah typhoon tak terus adalah normal. Okey, setiap diorang ada apps, dia tunjuk kat NR apps, ada memang kita tengah lalu kat dalam typhoon. Kapal terbang macam tu sini kita dah subhanallah, ya Allah Tuhanku, maafkanlah dosa aku ni, dah mengucap dah. Semua sekali doa dah keluar. Diorang relax je. Boleh siap ambil video lagi. Buka mata, okey. Kanan bawah. Untuk eyeshadow tu dah siap ke? Belum sayang. Oh, Taufan ingat Thai food, makanan Thai. Oh. Taufan. Typhoon. Dia panggil bahasa Inggeris typhoon. Thai food. Okey. Ya. Dah pakai bulu mata dah. Untuk eyeshadow ni, okey. Hari ni warna baju dia merah. Okey, hari ni kita nak buat nak pakai glitter pink ke nak pakai glitter ni. Yang ini tak nak tenggelam sebab baju dia warna merun. Antara dua ni dua-dua cantik. Nak macam pink ke nak pakai yang ni. Korang vote. Dua-dua lawa. Yang tengah. Gold okey, Aman nak gold. Bismillah, duduk lah. Sebab pengantin memang diserahkan kat 100%. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Bila kita pakai brush yang berkualiti, dia terus melekat tutup mata. Bismillah. Tengok ni, tengah ni kan kosong. Ni kan gelap ni kan, yang kacau. Kita letak glitter dekat sini. Jadi nanti bila kat atas pelamin ada spotlight semua, bila dia kelip-kelip mata, pakai mata, macam tu. Awak siapa? Love? Faham? Kelip mata sikit. Macam tu. Nampak tak? Mata sebab silau. Sebab dia mata dia berair sebab dia silau power dia tinggi. Dan dia tak pakai contact lens. Hari ni first time dia pakai contact lens. Tapi contact lens tu selesa, cuma contact lens tu kan tak ada power silau. Dia pakai cuma mata sebelum ni. Okey, ambil tengah ni. Love tak?
Ada. Okey. Untuk korang yang pilih warna gold kan. Letak kat tengah, jangan kacau yang belakang ni. Kalau tak nopang kita buat tu. Ini saya ada belah ni. Kat atas. Macam tu. Okey. Dapat? Dan eyeshadow ni percayalah setahun pun tak habis. Tu dia tanya kalau ada mata bahaya ada tips tak? Mata berair, kalau mata berair, tips dia make up mata dulu sayang. Make up mata dulu, lepas tu baru buat base. Okey, bila dah make up mata apa semua, bila mata dah relax baru buat base. Kalau buat base dulu, sebab mata dia berair, sebab tu NR buat. Mata dia sensitif, sebab tu NR make up mata dulu. Okey, itu tips dia. Sebab kita tak boleh nak kontrol, mata sensitif memang akan berair. Jadi untuk nak selamatkan, memudahkan kerja kita, supaya kita tak payah nak tacap, kita buat mata dulu. Bila mata dia dah kita tak sentuh bahagian mata, baru kita buat base. Okey, lepas tu kita balancekan balik soket kita tadi. Kita mata sikit. Kalau pakai apa tu? Kalau pakai eyelid tape, lekat je atas glitter ke? Boleh, kalau eyelid tape dia akan lekat. Glitter kita dia jenis yang macam wet glitter sayang. Dia bukan glitter yang serbuk jatuh-jatuh macam kau beli yang murah-murah untuk anak-anak tadika. Tidak sayang. Ni yang kualiti Dia macam wet tapi dia macam basah-basah sikit. InsyaAllah boleh. Cuba. InsyaAllah kualiti. Boleh baca review sayang. Tiada paksaan. Tapi yang nak bagi tahu, yang nak pakai ni my favorite Classic Edition dah nak habis. Makeup artist banyak grab yang ini. Makeup artist Malaysia banyak ada yang ini. Jadi korang grab. Okey, sekarang kita nak buat base. Okey, first kali kita prep skin. Okey, pakai prime and set. Alright, okey, so prime and set, prep skin. Okey, baru kita buat base. Bismillah, tutup mata. Kipas buat tutup lagi. Untuk sana. Kipas. Sebelah mak tu. Sekejap kita spray sekejap. Kipas dia kuat sangat. Ya, ni prime and set tau. Nak step NR prep skin ada ni je. Dua dia. Ni prime and set. Lepas tu pakai ni magic cream kita. Jadi yang nak tunjuk Ini best seller kita, prime and set tau. Spray ni semua skin boleh. Okey, tutup. Spray. Bagi hydration kat muka. Lepas tu biar dia kering. Sebelum make up jangan kipas. Okey. Biar dia meresap. Yang ini je bagi hydration. Prime sebelum, set selepas. Jangan kipas. Boleh okey. Biar dia meresap masuk dalam skin. Kalau kita kipas sebelum kita make up, sebelum make up jangan kipas, biar dia kering sendiri. Okey? Sebab kalau kita kipas, nanti dia kering disebabkan kita kipas. Jadi all the good ingredients dalam ni tak meresap masuk dalam skin. Kulit kita perlukan hydration. Lebih banyak hydration, lebih make up tahan lama, make foundation pun tak cepat pecah dan make up pun akan long lasting. Okey? Selepas make up boleh kipas. Biar dia meresap masuk sendiri. Okey? Faham? Sebelum jangan kipas, selepas boleh kipas. Dia ni best seller, dah beratus ribu unit terjual sejak ni dah NRC dah 8 tahun ni, beratus unit terjual ni pakai sebelum dan selepas. Siapa yang pakai ni? Makeup artist grab lah yang ni sebelum dan selepas. Okey, sebelum bagi hydration, lepas tu baru kita pakai magic cream. Magic cream ni adalah moisturizer 3 in 1. Ya, ini semua orang boleh pakai, ni skincare. Okey, moisturizer ada banyak skincare benefit ingredient dalam ni. Lepas tu dia moisturizer. Kenapa dia 3 in 1? Kenapa dia magic? Sebab dia ada moisturizer, lepas tu dia ada primer. Primer dia adalah non silicone primer. Dia tak clog pores korang. Jadi kalau korang tak make up pun tak ada masalah, tapi kalau korang make up, dia akan grab make up. And then dia ada sunblock SPF 30 broad spectrum, UVA UVB. Jadi satu jar ni boleh tahan dalam 2 ke 3 bulan. Okey, satu jar ni dah ada 3 benda dah: moisturizer, primer, sunblock. Siapa nak jimat masa yang cepat, inilah dia. Ini yang nak pakai dah 8 tahun. Okey, dan pakai macam ni je, sikit saja. Satu jar ni boleh tahan 2 ke 3 bulan, ikutlah banyak mana korang pakai. Kalau korang pakai sampai ke tengkuk, sampai ke dagu, mungkin 1 hari habis lah. Okey. Okey, yang ini sangat-sangat best. Siapa yang pakai magic cream ni? Yang ni dah beratus ribu unit terjual. Nanti you tengok ni Okey, yang ni halal, jangan risau. Okey, dia tak ada silikon, tak ada alkohol. Berapa harga ya? Yang ini RM99. RM99. Tapi sekarang tengah ada diskaun. NRS tadi 70 lebih je. Tapi boleh tahan 3 bulan. Jadi satu bulan baru dalam RM30 macam tu kan. Tapi skin korang sihat. NRC jangan risau. Nasi ingredient dia semua ni. Okey, korang pakai jari, sapu saja daripada tengah, kanan atas sikit. Bawah mata ni biasa kering kan, pakai je. Masak saja
Dan ini untuk sesemua jenis kulit. Kulit kering boleh pakai, kulit berminyak pun boleh pakai, sebab dia akan meresap masuk dalam skin. Okey, semua moisturizer memang bagi hydration, tetapi tak semua moisturizer meresap masuk dalam kulit. Yang NRC punya ni dia meresap masuk dalam kulit. Jadi dia yang tinggal kat luar nanti tinggal hanya sunblock sahaja. Jadi orang yang kulit kering pun selesa pakai, sebab tekstur dia dekat dengan tengah, dia tak terlalu jelly sangat dan dia tak terlalu creamy sangat. Jadi orang kulit berminyak pun sesuai pakai. Sebab itulah dia beratus ribu unit terjual dah. Yang ni premium sayang. Kalau yang nak murah boleh pergi cari ya. Boleh pergi beli brand lain. So kita ada pasaan Ada butik makeup tak? Ada NRC HQ kat Bangi. NRC HQ Bangi, tapi sekarang kita ada dekat The Curve. Oh ya, Kita ada dekat The Curve. Booth dekat The Curve kat tengah-tengah tu sekarang. 20 hari kot. Okey, nampak tak? Kulit dia dah glowing. Bila nak berhenti ni? Bila tangan kita dah tak boleh merayau. Tadi kan tangan Nela boleh sapu kan? Sekarang ni tangan bila tangan kita dah tak boleh, maksudnya dia dah meresap masuk dalam skin, barulah korang boleh pakai foundation ke apa Jadi nampak tak? Sekarang ni kulit dia nampak moist, glowing tak? Tapi bila pegang tak melekit. Jadi siapa yang tak make up, ini skincare. Tapi ada sunblock siap, ada primer siap, dan primer dia tak clog pores sebab dia bukan silikon. Jadi siapa yang tak make up tak ada masalah, siapa yang make up dia akan grab make up. So sekarang ni nak pakai concealer bawah mata, nampak dia ada dark circle sikit. Okey, kita ambil nombor 6. Okey, ini adalah kod yang sebenar untuk dia. Yang bawah kening tadi nombor 5 kan, sebab kita memang nak cerah. Okey, ini concealer nombor 6. Okey, tengok nombor 6 pakai sikit saja. Pakai sikit saja, tengok ni Macam Fasha Sanda. Aduh, jauh. Bismillah. Okey, tengok ni. Dah. Concealer ni dab sikit je. Ni brush concealer juga, brush nasi. Pakai jari pun boleh, tapi pakai jari cepat habis sikit lah Pakai brush ni. Okey, pandang atas. Dab. Siapa yang bawah mata dark circle teruk ke, ataupun siapa yang ada jeragat teruk ke, ambil. Kalau bawah mata ambil nombor 6 ni. Saya nak pakai ni. Line. Pakai jari boleh, tapi pakai jari dia akan cepat habis sikit. Dan pakai jari tak boleh nak blend. Kalau brush kan kita boleh blend. Okay, buka mata, pandang depan, tengok tak bawah mata je. Sebelah sini dengan sebelah sana. Hilang tak circle dia? Faham dapat? Dia silau sangat, kesian dia. Lampu mana yang paling silau? Sini. Yang ni, tutuplah. Ataupun kecilkan, slowkan. Pusing. Kecilkan, kesian nanti kita silau sangat. Paling slow. Better ke? Okey. Better. Sebelah sini silau tak? Oh tak. Okay. You guys nampak kan? Sebab bila ni tak cukup lighting, memang perlukan lighting sayang. So nampak tak concealer ni? Ini nombor 6. Siapa sama mata ambil nombor 6 Concealer RM49 je. Pakai brush pun RM49 je. Dah. Kanan atas. Jadi siapa yang tanya mata berair tadi kan? Kan dia nak cakap buat eyeshadow dulu. Ada yang tanya primer set bag yang nombor 6 tu. Lain orang lain bag. Sebab tu kat showcase. Dia buka tu kat showcase. Primer set, nama dia memang primer set. Nama dia memang primer set. Cari je nama primer set. Okay. So kita pakai foundation kod Hani. Fasha Sanda lagi cerah daripada ni sand base. Tapi Fasha Sanda sawo matang cerah. Yang ni sawo matang yang macam Zain Azin. Zain Azin pakai NRC tau, pakai Hani. Artis banyak pakai NRC Alhamdulillah. Okey, pakai brush NRC. Okey, kita tengok dulu color dia, tengok tu. Okey, lepas tu kita try blendkan. Masuk tak? Okey, masuk. Okey, so dia mencerahkan sikit kulit dia dan tak kelabu. Cantik foundation Honey ni. is my favourite. Okey, yang ini NR tak cover sangat. Nak cover ke? Nak cover boleh kejut cover. Kita cover lah sebab pengantin kan. Tapi NR sebenarnya suka nampak macam ada flaw-flaw sikit, tapi sebab dia pengantin dan dia klien, kita cover lah sebab dia bayar kita. Dia bayar kita wak. Okey, bismillah. Senang ni. Kita rawat dia. Pakai concealer dab saja. Ni pun tidak. Dah cukup. Sebab klien kita cover. Kalau tak, Anna tak cover sebab Anna suka nampak flaw sikit. Nampak macam natural saja skin sendiri. Okey, sekarang pakai foundation That foundation kita pakai sikit saja. Apa dia? Foundation kita, siapa pakai foundation nasi? Ada tak yang sini pakai foundation nasi? Korang akan love. Honey is my favourite. Honey your favourite kan? Honey Zain Azin. Kulit sawo matang macam ni. Nanti pakai concealer apa? Concealer nombor 6 sayang. Foundation dia kod Honey. Tapi kalau you suka nak cerah sikit, ambil kod nombor 5.
Okey, jangan ambil nombor 4 nanti kelabur. Okey, brush nasi. Naik atas. Tengok brush nasi ni je senang. Dia ada penutup dia, dia ada penutup senang. Okey. Bawah mata ni pandang atas. Pandang atas dah. Foundation tu kita letak. Sikit tadi. Masih? Kering ke? Betul. Pakai ginger. Ginger. Yang cerah lelaki. Okey, assistant dan ada sampai. Dah saya letak ke? Buat baju dia. Dia orang dah cantik, tak nak keluar bilik, faham tak? Dia tak nak keluar bilik. Dia kata, ni. Aku macam, aku buka lah, aku heret. Padahal dewan ni sejuk, ada aircon. Masing-masing, sebenarnya aku tahu sebenarnya masing-masing. Oh, adik-beradik by NR pun ada dekat rumah bridal juga. Tak, Ni cousin lah. Ya ini Dia adik. Dia ni adik. Enak ni kan Ija. Jadi dia assistant. Orang bos NRC kan? Dia assistant NRC lah. Kalau Fazura pakai kod apa for your foundation? Pakai Fazira foundation dia pakai kod light sayang. Concealer kod berapa untuk tutup panda eye? Kalau untuk panda eye, kulit dia macam artis mana? Kalau macam Fazura nombor 4. Kalau macam Zati pengantin kita ni nombor 6. Kalau macam Fazal Tak ada yang layan tetamu sebelah. Ada ramai. Ada ramai. Family dari Sabah satu kapal terbang datang tau. Tengok foundation kita. Very cantik. Smooth saja, tak payah nak tebal-tebal. Okey. Dah ringan sangat foundation nasi Siapa yang pakai foundation nasi tahulah. NR punya assistant, ada NR Ijaz Roslin, ada Hajar ada supaya jadi assistant NR. Sebab NR kan kalau tak ambil sangat makeup, sebab NR sangat busy. Tapi rezeki Zati. Cantik gila. Love tak foundation kita? Glowing tak? Kita nampak skin je tak? Nampak tak? Nampak dia punya tak lalan tak cover. Itu jangan hilangkan. Itu sebab tu NR kata NR suka skin yang nampak macam skin. Nampak tak foundation kita sangat halus nipis saja, tapi dia coverage dia macam full coverage. Dia skin finish ni kita panggil skin finish. Okay, ni foundation kita. Siapa yang tak try foundation kita, try. Okay. NR tak ada filter tau sayang. Sebab tengok boleh nampak dia punya pores apa semua kan. Sebab NR nak korang belajar betul-betul. Nampak NRC. Dengan NRC tak perlu filter sayang. InsyaAllah. Mak apa baju pengantin merun? Pakai baju merun. Pakai baju merun sayang. Okay. Shading hidung kita buat shading tanam. NRC punya. Saya kod Hani tapi saya pakai medium. Nak nampak putih sikit. Boleh. Foundation untuk Alicia Sanda kod apa? Alicia Sanda cerah sayang. Alicia Sanda dia macam Fazura saya ambil light. Sandbase tak gelap sangat kan? Kang leher cerah, muka gelap pula. Sandbase tak gelap sayang. Sandbase dia sawo matang tapi sawo matang yang cerah. Wow, brush Al-Halfa. Ini Al-Halfa. Brush Foundation Al-Halfa. oxidize tak? Foundation, semua foundation akan oxidize tapi NRC punya very minimal oxidation. Okay. Semua foundation, tak ada foundation pun yang takkan oxidize sebab chemical apabila bersentuh dengan skin dengan oksigen, dia memang akan oxidize. Tapi NRC punya buat formulation dia very minimal oxidation. Very minimal. Dia macam seakan-akan tak tukar colour pun. Boleh try Okay, nampak hidung dah, kita dah buat shading dalam sikit. Tapi hidung ni dia kena nak buat shading, dia kena lighting daripada one side saja. Jadi Sudahlah kata tangan saya. Anda tutup dulu lighting ni supaya shading kita balance. Okey, pandang depan jap. Shading kena satu lighting saja. Jap. Bismillah. Okey, shading ni sebab dia sawo matang. Shading ni tak nampak sangat. Dan akan pakai yang satu lagi kot sebab yang ni adalah kot fair medium. Satu lagi. Yang gelap sikit. Ni Al-Halfa punya brush tau untuk shading tanam. Okey. Kita support local brand. Al-Halfa pun my friend. Tak ada competition sayang. End up saya pada rezeki. Okay, bismillah. Kita ambil yang gelap sikit Kau ingat dia siap tak tadi? Kau dulu, kata dia kan I masa tu kan baru nampak sikit sebab dia sawo matang. Mau buka je lah mulut kau. Kita pakai kan.
Mana nama tadi? Tadi kemek Okey, dah macam sikit hidung dia kan. Satu je. Dah tak silap kan? So bila buat shading, dia tak boleh ada lighting kiri kanan. Shading kena lighting daripada depan saja. Okay, dapat belajar tak macam mana buat shading? Wah, ada hidung sudah. Sudah ada hidung bang. Laki dia kata dah ada hidung bini dia. Bila orang Kelantan kahwin dengan orang Sabah, macam ni lah. Orang Kelantan kahwin dengan orang Sabah Hebat. Okey. Pipi pun sama juga, pakai ni brush cat saja. Yang ni pun Yahudi. Yang ni pun ni tak payah beli dia yang murmur Dah masuk tu lah. Yang ni nak beli dulu sebelum ni. Ni dah brush ni dah 7 tahun lah. Okey. Okey, bila senyum nampak tak? Dia ada natural line. Okey. Siapa tu? Jamu. Tarik situ, senyum lagi. Ini tangku. Betul. Apa? Tangku dia baru perasan dia. Kan Tangku ya dia. Ya. Ada Mana ditambah. Abang Alang cakap kan tak payah pakai itu siap. Lepas tu blend. Okey. Senyum sikit. Ada bintang tak? Rosang tak ada. Okey. Lepas tu kita ambil tangan kita, bersihkan brush. Lepas tu senyum. Lepas tu baru kita blend betul. Supaya tak ada dah nampak. Senyum lagi. Make sure senyum Depan ni sikit je. Inilah nama dia shading tanam. Nanti kita akan alas dengan bedak. Nanti dia akan fade. Tengok mana? Apa awak ni? Apa awak ni? Okey, dapat tak? Dapat tak? Bawa dagu ni sikit balance tu biar dagu dia nampak macam ada Dah lah, dah nak pakai. shape sikit. Rasa Balance tu. Sejarah. Okey, dapat? Dapat tak? kat bawah samping tu. Okey. Senyum sikit. Yelah. Baru nampak tulang pipi dia. Okey. Jangan risau sekarang korang nampak kuatnya ni kan. Jadi kita akan alas. Ni nama dia shading tanam. Tanam maksudnya kita akan alas dengan something. Okey. Ini kalau makeup pengantin ataupun stage ataupun ni. Tapi kalau makeup biasa nak tak buat ni, nak pakai powder punya shading. Kita ada powder, kita ada cream. Yang ni cream. Ini teknik shading tanam Untuk pengantin atas stage bagi muka dia nampak macam lagi center ni, kita akan highlightkan. Jadi tadi kita pakai highlight, kita pakai foundation honey kan. Untuk highlight atas ni adalah sand base. Atas sand base kita atas ni apa? Medium. Lepas ni dia Pipi cilat. Highlight ni optional tau sayang. Tak buat pun tak apa. Sikit. Tak banyak beza. Kalau macam tu ambil light. Pakai light Highlight ni untuk bagi nampak muka dia nanti lagi naik. Highlight dekat area sini saja. Ni nak pakai light. Bagi pipi dia lagi nampak naik nanti. Dahi sikit. Datang hidung sikit lah. Dagu dengan sini. Ini highlight Ini optional. Ini kalau on stage pengantin ke ni. Kalau sendiri tak payah buat lah, buang masa saja. Okey, pandang atas. Blend. Dia habis. Macam dapat bintang. Jangan kelas itu. Boleh ke? Nak blend dulu bawah mata. Yang penting bawah mata ni yang kita nak bagi cerah ni. So bila dia senyum, pipi dia nampak naik nanti. Okey, macam tu. Okey, lepas tu ambil balik brush foundation kita tadi. Mana brush foundation Senyum sikit. Lepas tu kita blend balik. Macam kita pakai foundation lagi. Senyum sikit lagi. Malah dia pain dia dah. Merah mata. Silau. Dia silau sayang. Hai, Assalamualaikum. Cantik kat mana? Ni dekat Selangor, Mangi. Sebab dia NR dia hanya ambil job dekat dalam Selangor, KL. Sebab masa ni kalau ikut NR ikut mood sayang. Macam Wati bini Syuib. Aduh jauh. Ya ke? Kalau cantik Alhamdulillah. Kalau puji cakap Alhamdulillah. Blend. Cantik ke guys? Okey ke? Kat hidung ni. Tarik.
Okey, kita macamkan sikit. Tahu tak, Zati dia menangis bila dia dapat tahu yang NR setuju make up dia. Ini kisah benar. Maksudnya cancel. Dia menangis sebab NR macam kan apa balik pada overseas malam kan, macam NR macam kalau nak ni kan, lepas tu Lala saya nak kata okey lah, boleh lah NR setuju untuk make up dia. Dia menangis, okey. Happy, menangis happy sebab NR make up dia. Okey, kita blend balik. Dia punya happy NR setuju make up dia. Sampai menangis, sampai mimpi sampai dia nervous, okey. NR pun tak tahu kenapa. Okey. InsyaAllah, amin. Amin. Sama. Apa nanti kita edit make up dia. Ya. Jadi dia nak balik dah. Pak Long dia nak balik. Panggil macam mana? Ada tak dari jauh tu? Nampak tak shading tu, nampak dari jauh apa semua kan? Okey, tahniah. Terima kasih. Jumpa lagi. Ni dek. Nah, ni. Zati. Zati. Bertuah ni. Alhamdulillah. Nampak tak shading tu? Okay, nanti on stage ada lighting sebab kita kena tengok. Kalau you bersanding bawah kemah natural light, jangan buat shading macam ni. Nanti nampak pelik. Ini sebab dalam dewan boleh. And then dalam gambar nanti semua akan cantik. Terima kasih. Ini adalah situasi sebenar bila kita make up. Family pengantin akan datang, bersalam. Nak brush. Tu brush yang tu. Ini loose powder and then loose powder. Kita set dengan loose powder, crystal terus waterproofkan Ini dia akan terus waterproofkan. Korang kena ada ni tau loose powder ni. Loose powder ni dia dapat warna skin korang, dia terus waterproofkan. Siapa yang bawah mata ada crack ke apa semua, sebelum setkan dengan loose powder, panah atas, betulkan dulu crack tu. Lepas tu terus ambil loose powder, set. Okey, ni tips dia. Okey, panah atas sebab bawah mata biasanya ada kedut kan, ada crease. Setkan dulu, lepas tu ambil loose powder terus matikan. Biasanya bawah mata saja. Dia akan ada masalah macam tu Alright. Ini loose powder ni dia tak ada colour, dia translucent tapi dia waterproofkan terus korang punya makeup. Okey. Tutup mata sekejap. Korang akan nampak terus skin dia terus jadi gebu, and then dia akan terus waterproofkan anything yang liquid ataupun cream. Jadi kalau berpeluh, siapa yang buat berpeluh ke apa kan, korang hari-harian selalu perempuan pecah kat sini dengan hidung kan, pakai loose powder ni. Pakai foundation, lepas tu setkan dengan loose powder ni. Loose powder ni takkan tukar colour foundation korang sebab dia tak ada colour. Okey, tengok dia translucent, dia tak ada colour. Dia dapat colour foundation korang balik. Okey? Dia tak ada colour Dia terus gebukan, dia HD kan, dia waterproofkan. Okey? Okey. Dapat tak? Dab tahu, jangan tarik. Loose powder jangan tarik, nanti foundation kita tertarik. Dab. Ada puff, yang memang akan dapat puff, tapi enak suka pakai brush sebab kalau pakai puff nanti membazir. Puff loose powder ni boleh tahan sampai ke 5 bulan kalau pakai brush. Kalau pakai puff dia cepat habis sikit lah. Sebab kita nak pakai sikit je. Sebab dia tak ada coverage pun. Dia just nak set saja. Okey, dapat dah. Dah siap dah. Okey, jatuh. Dapat. Okey, kalau pakai brush boleh tahan sampai 5-6 bulan loose powder ni. Nama dia sweat friendly loose powder. Dia RM79 saja, tapi boleh tahan lama. Tapi Anna suka coat crystal. Okey. Nanti dah set, nampak tak muka je dah gebu dah. Korang boleh nampak pores pun dah blurs. Nampak tak loose powder tu? Tak ada filter Bila pakai loose powder saja, nampak tak kulit dah gebu dah. So sekarang ni base kita dah siap. Kita akan pakai sikit compact powder. Okey. Compact powder, bawah mata kita bagi ni. Kalau ni kita ambil sand base. Ini optional Senyum.
sikit, bagi lagi gebu. Compact powder dia lagi gebu. Ini nak bagi efek gebu. Jangan risau dia tak tebal. Pakai sikit-sikit saja. Okey. Mana ketip? Tadi ada ketip. Ada yang hilang kan? Tadi pun tak jam. Okey. Macam tu. Gebu dah. Okey, ini kod sand beige. Kalau dia sebenarnya kod honey tapi yang nak pakai sand beige. Cerah satu tone. Okey. Alright, so kita siapkan mata pula. Okey, sementara tu kita siapkan mata, eyeshadow. Okey, ingat tak tadi brush yang kita pakai tadi, yang kita sematkan ni kan, yang nak kata korang kena ada brush ni. Okey, yang kita ni pakai eyeshadow yang sama juga. Okey, ambil yang ini. Nata. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Silap. Stop. Mata dia sensitif. Jadi dekat area mata kita kena berhati-hati sikit. Nak tutup juga lighting. Okay. Nampak tak bila brush ni size dia akan ngam, dia tak salah kan? Okay. Korang nampak kan? Dia ambil yang ni, color transition ni. Tegakkan brush jangan macam ni, jangan macam ni, tegakkan. Okay. Brush ni sangat lembut, jadi tak tercocok, tak sakit. Sebab dia high quality. Saya akan Kalau rasa nak dry mata kita kita dah sedap. Ada yang cakap bila saya pakai eyeshadow bawah mata nampak macam lebam kan, sebab korang tak pakai brush yang betul. Brush ni size dia ngam. Okey. Dah nak siap dah. Nanti kita dah nak siap dah. Okey, aku ambil nama warna yang kedua. Dari belakang sampai ke tengah. Tangan atas. Pengajar nak ganti. Sampai ke tengah saja. Cukup. Tangan lepas. Tak lama-lama. Ambil helih. Tangan atas, dari belakang sampai tengah. Stop. Relax dulu sebab mata dia sensitif. Jadi kita kena relax, jangan terlalu ni Dan brush ni sangat lembut. Ini high quality bulu kambing saya. Nampak tak depan dia tajam. Okey. Pasal ni juga lah semua nak berkumpul dalam bilik pengantin. Inilah situasi wedding sebenar kalau korang nak tahu. Ini semua family. Sebab tu lah makeup artist jangan asyik, jangan nak kewat. Keluar boleh tak nak pengantin, jangan. Biar family pengantin happy pada atas. Kenapa pula kita pula nak bagi syarat pengantin saja boleh ada dalam bilik pengantin. Ana tak suka makeup artist ada behavior macam tu Biar pengantin happy. This is the real situation. You yang kena jadi professional. Faham tak? Siapa yang setuju dengan NR? Itu prinsip NR lah. Tapi lepas suka hati korang lah. Okey, mata tengah berair. Jadi kalau you professional, you yang kena control yourself, emotion you. Sebab pengantin jangan kacau. Mak pengantin nak masuk ke makcik nak salam ke apa, itu memang hak dia. Ini wedding day, siapa kita nak halang pengantin? Nak bagi ceramah sedikit lah Sebab banyak makeup artist kewat, especially makeup artist baru ni. Dia semua selalu tak bagi masuk. Kalau macam tu cakap kat Muar, boleh tapi diskaun, kalau tak bagi masuk diskaun RM200. Sebab kalau dia boleh bagi syarat, you pun boleh bagi syarat. Ataupun cari Muar lain. Okey, kat bawah kita pakai glitter lah, bagi glow, bagi glamour. Siapa yang pakai? Mati ada jaga depan. Oh, dia tengah berair. Nah, siapa? Dia punya ni ada depan ni. Azri. Okey, sebab dia tengah berair, nak akan pakai brush yang lagi halus. Ada brush yang lagi kecil. Okey, brush ni Hakuhodo. Hakuhodo ni dari Japan. Tahu tak brush ni? Yang kecil ni RM300. Harga puaka gila. Aku pun tak tahu kenapa aku beli. Tapi dia halus lah. Hakuhodo Dia nama Hakuhodo Jepun. Dekat artis tahu lah Muka pengantin macam Wati. Finish Ya ke? Depan atas. Bismillah. Letak dia dekat depan ni. Pakai brush yang lagi halus macam tu. Bila mata dia sensitif, kita kena pakai lagi lembut, lagi halus. Hakuhodo ni brush ni puaka. Ni jenama Jepun Ini RM300. Enak pun tak tahu kenapa nak beli dulu lah, zaman dulu kan. Zaman mudah terpengaruh. Tapi Enak suka brush ni.
My best friend saya Dewa. Banyak gila brush aku hodoh. Wah, cantiknya aku. Alhamdulillah, pengantin kata cantik. Dia sampai termimpi-mimpi tau. Okey, bawah mata pakai maskara Okey, panatan. Tak, rasanya malam kan dia tak remove makeup dia tu. Itulah macam dark ni. Tengok dia suruh husband dia beli makeup, anak dia beli NRC tau. Okey, ni blusher rose. Pengantin ambil rose. Okey. Pengantin kena pakai sweet tau, sweet ke pink. Kalau nak sweet warna pink ke senyum. Tak boleh kat dalam bag tu jangan. Oh, jangan letak macam tu. Zip. Tak siapa nak guna itu lah. Memang kita akan siapa. Nanti kantin dah kosong baru ambil. Senyum senyum. Kat sini, area sini, bulat ni. Yang kita highlight tadi. Senyum sikit. Siapa nak report lah. And apa tak heran. Itu antara ni. Siapa yang hati busuk report. Aku pun tak heran. Senyum. Semua rezeki kat tangan Allah. Nak report. Siapa yang baik, doakan segala kebaikan. Siapa yang busuk hati, report lah. Kita tak boleh nak kontrol hati manusia sayang. Nak report lah. Senyum sikit. Namanya konsep simple. Kena makan banyak lagi. Mana? Keris tadi. Senyum. Nampak tak? Sweet je. Warna rose Ni warna pink. Cantik tak? Ikut. Ini tak sama sekali. Over tapi dia tak over. Pengantin memang kena over, tapi over yang macam tak over yang tak pelik. Tengok depan-depan lawa. Dalam gambar lawa senyum lagi sikit. Macam Rosak tu tempat lain. Tanjak tu tengah tu kat tengah. Okey. Lepas tu yang akan layerkan dengan satu lagi warna nude ke atas dia. Okey. Adik buka langkah. Warna nude ni warna nude jasmine, pink juga. Abang Senyum sikit. Abang bakri. Ke atas ni, bawah-bawah mata ni supaya nampak macam Korea sikit. So bawah rose, atas saya nak pakai nude. Nude ni boleh pergi bawah mata. Kan Korea kan suka macam ni. Siapa yang suka yang pakai kat hidung pakai nude. Kat hidung, kat dahi sikit. Bagi ada complexion tu nampak macam ada rosy complexion sikit. Ni kot jasmine Yang nude ni kot jasmine. Rose gabung dengan jasmine. Okay, lepas tu kita of course lah nak glowing. Nak pengantin glowing tak? Senyum sikit. Nak glow tak sayang? Nak glow ambilkan snow drop. Bukan main dekat dia punya bulu mata lagi. Senyum. Okay, sini shading. Sini blusher. Kat sini highlighter pakai snow drop. Kod dia snow drop. Okay, shading, blusher kat sini, highlighter kat atas ni. Oh tak fitting dari tu? Dah fitting. Okay, so tengok. Nampak tak glow tu? Mati ada. Okay, jangan pakai highlighter kat area blusher Dia akan bertindan juga dengan blusher, jangan risau. Okay, senyum. Okay, tengok depan. Nampak tak? Okay, soft saja, tak over Ni snow drop je rose gold, cantik. Dekat dalam blusher cari snow drop. Okay, sekali lagi nak bagi tahu kat mana. Senyum, sini shading, sini blusher, di atas blusher kat sini. Kat mana? Senyum sikit. Kena senyum Okay, nampak tak? Panas kan? Okay. Bridal Sabah makeup with subtle eyeshadow. Yes, cantik kan? Jangan pakai highlighter kat sini Highlighter kat sini, kat atas sini. Dia akan memang bertindak dengan blusher, jangan risau. Okay. Boleh lalukan kat atas bibir sikit, kat hidung sikit pun boleh. Bagi macam glowing sikit kan nanti dalam gambar. Sebab ni on this stage pakai lighting kan, spotlight. Okay, macam tu. Okay, ambil shading code medium. Ini shading powder. Untuk NR, blendkan balik. Ni code medium Okay, senyum sikit. Masuk baju dulu. Cantik tak guys? Love tak? Love. Macam pengantin kata love. Senyum. Tahu tak? Sampai macam-macam pengantin pun menangis bila NR cakap okay, nak setuju makeup. Ni semua peminat Nude Rosli. Alhamdulillah. Okay, alright. So sekarang kita nak bagi ingat kat tadi prime and set kan yang nak cakap kan. Shading hidung pun dah cantik, dah tak ada apa yang rasa dah tak ada apa nak touch dekat hidung. Shading hidung pun dah mancung. Untuk ni yang nak ambil fair. Mana tu pinggang? Tali. Net. Selalu time ni Syahira yang pandai ni. Sekarang ni kita akan spray pakai prime set. Tutup kipas kejap. Okey, yang ni prime set kan nak kata sebelum dan selepas kan. Ini selepas.
Okey. Selepas boleh kipas. Sebelum jangan kipas, tutup sekejap. Bismillah. Itu angin sekejap. Nak tunggu angin berhenti sekejap. Jadi ni supaya foundation dan powder tadi melt, dia jadi macam skin balik, dia dapat skin finish. Okey. Selepas boleh kipas. Jadi kita boleh kipas. NRC pun ada kipas. Okey. NRC ada kipas NRC. Okey. Bagi dia blend supaya nampak macam skin betul sendiri. Okey. Nak kipas boleh, tak nak kipas pun boleh. Dalam masa yang sama tambah maskara pada atas. Ni tarik lagi belakang belah sini. Letak ke macam longgar. Letak sikit. Tak ada. Letak dia makan. Nak tisu? Okey. Okey, kipas. Boleh kipas. Nampak tak bila kita dah spray, dia nampak macam skin. Itu kita dapat skin finish. Itu nama dia skin finish. Okey. Lepas tu ambil lip liner coat yang tengah-tengah. Kakak kot. Okey, kita try. Senyum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lagi rapi nak? Entah lagi berapa. Sudah dalam ni. Kau letak luar. Habis yang tak boleh makan tak sikit. Jangan dia jatuh sudah. Kemari sikit. Nak bagi full lips kan. Ini kot kakao NRC kot kakao. Dia warna brown. Tak ada kata rambut. Enggak. Tu gadakan sanggul ni. Kita pakai kot allure dulu. Besar ke kecil? Bismillah. Besar ni, besar. Besar. Kita kecil. Anip! Sorry. Tengok baju. Tengok. Anak buah pengantin langgar. Mereka artis kena maintain. Jangan nak maki anak buah pengantin. Dia pengantin yang maki. Tak pin sekali nampak. Nak lagu ni ke tengok saya. Bukan ni. Paling bukan. Memang Dah sampai ke titik kan. Macam kembang. Macam berkembang. Terbalik lah ni tinggi. Dia nampak cuba. Okey, nak rasa cantik colour ni. Okey, tapi blusher bila kita pakai colour ni, blusher dia tenggelam, dia top up blusher sikit. Sini ada. Blusher rose tadi mana? Brush. Bismillahirrahmanirrahim. Finger ni. Minum sikit. Dah net cip tak? Net tak bagi tahu. Dan aku akan sikit blusher. Sebab bila kita pakai lipstick soft colour ni, mauve undertone, blusher tekan tenggelam sikit. Sini lagi, kita top up. Ini makeup artist kena pandai sendiri adjust. orang tu. Okey. Alhamdulillah. Kena rasa cantik lah. Apa boleh je. Kita kan sikit. Tunggu hitam. Kenapa dia lagi tengok? Ha? Dekat. Kena tengok. Okey, kena rasa cantik. Lepas tu kita spray pakai Loki Mist dulu tutup. Okey, ni Loki Mist ni last sekali tau. Yang ini yang bagi terus makeup waterproof, perlu macam mana pun lap je. Okey. Dah, ini spray banyak sikit tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tunggu kipas ni. Ini basahkan sikit spray banyak sikit. Sebab jejak lagi nak ambil gambar outdoor apa semua kan. Okey, boleh buka mata. Jadi dia tampau je. Okey. Jadi kita akan touch up bila dah tukar baju. Okey, cantik tak? Color apa? Limit color allure sayang. Soft saja. Okey, jadi korang akan nampak skin dia glowing macam skin finish macam skin dia sendiri. Nampak tak kecantikan foundation nasi? Siapa suka makeup macam ni? Pomade, brow pomade, mascara brow pomade ni. Kening dia depan ni. Macam salah jahit. Tak dia jahit habis dia makan. Depan saja. Ini mascara kening. Dia bagi jahit. Depan tu bagi nampak natural sikit. Okey. Ini brow pomade and nasi. Dia clear, tak ada colour. Okey. Dah tukar kening. Okey, rasanya dah kering. Dah kering. Okey, nampak tak skinnya dah kering? Dan tengok, pegang macam mana pun tak hilang. Berpeluh macam ni, itulah nama locking mist. Okey, boleh tukar baju dulu. Kita tukar kat sebelah ke? Macam. Okey, sini sikit. Okey guys, ni final dia.
InsyaAllah rasanya okey. Okey, nak rasa sikit lagi shading. Nak kena top up sikit. Nak tisu? On point Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah dah settle. InsyaAllah settle. Okey. Ambil gambar sikit. Nak ambil gambar posisi sikit kan? Saya. Sikit. Tak tahu sempat kita. Dah siap dah pun sebenarnya. Ini abang ke belakang. Ha? Dah. Okay guys, dah siap. Okay guys, bye.